Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolfwagon bersama saya Wolfwagon dan juga penamping saya Wan JWX. Meneruskan lagi penorokan urban di sebuah banglo yang terbiar di negeri Selangor. Semasa kami sampai tadi, hujan lebat. Assalamualaikum. Tanpa banyak cakap, kita memutuskan rakaman. Dan banglo ini saya difahamkan digelar banglo piano kerana dahulunya terdapat sebuah piano di tingkat atas. Sebentar lagi kita akan tengok. Nampaknya rumah ni dah rosak teruk. Agak sukar untuk kita anggarkan pada bila tahun tepat ia ditinggalkan. Dari segi binaan awal lagi, mungkin dalam 10 tahun ataupun belasan tahun. Tapi dari segi sampah sarap yang bertaburan, macam baru lagi kan. Situ ada maklumat sulit, jadi kita adalah nak fokus kan. Banglo ni mengingatkan saya kepada banglo di bising Senawang yang kami pernah singgah pada bila 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Jom ni. Hari ni saya tak pakai safety boot, pakai kasut hiking. Tadi kami ada program ada lawan paintball. Jadi apa yang kita pakai tadi tu kita sambung lah. Terkejut. Kita masuk belah kanan tu. Tengok, menunjukkan yang dah lama tempat ni bukanlah tempat ni lama ditinggalkan, tapi menunjukkan yang tempat ni dah lama terdedah kepada unsur-unsur alam. Sebab apa? Depan ni ada balcony, ni ada tingkap. Dan bahagian-bahagian tersebut saya nampak macam dah dikopak, ataupun lebih tepat lagi berkemungkinan besar dicuri. Ni contoh kabel-kabel elektrik. Kalau tak mungkin nampak senonoh lagi lah. Gila, mikrofon ni. Tak tahu tu lukisan apa.
dekat sikit. Binaan ni tu lah. Tak adalah lama sangat. Dalam tahun 2000 belasan lah. 2010 ke atas. Oh, masuk-masuk ni saya tak perasan bilik ni, rumah ni ada berapa tingkat? 3 ke 2? Oh, sekejap lagi saya akan periksa semula. Tengok, dah rosak. Rumah ni dah lama tak berjaga. Yang bocor. Oh, maknanya 3 je lah. 2 je lah, maaf. Tapi tak dapat dipastikan mana diamnya piano tu. Ini macam daun pintu. Dan apa yang saya dengar, tak tahulah, wallahualam, anggaplah ni macam buah mulut orang lah. Dikatakan pemancing yang memancing di Tasik sana tu, dalam kawasan perumahan ni ada kawasan Tasik, dikatakan ada pemancing yang singgah ke Tasik tu terdengar bunyi piano dari rumah ni, padahal rumah ni dah ditinggalkan. Itulah saya nak cari bukti piano tu. Tak ada piano. Mungkin ini, kalau tak salah, macam papan laci perabot ke apa kan, almari ke apa. Mungkin dulu ada kat sini kan, dekat atas ni ada piano, tapi tak nampak pula piano. Tapi memang ada bukti rumah ni didiami oleh keluarga, sebab ada mainan, ada apa, bukti mainan. Contohnya macam ni. Apa benda ni? Susu. Kotak susu. Lepas tu ada buku sekolah. Ni. Ada bukti. Ini bukan buku sekolah ni. Tapi buku pelajaran muzik. Ni dia. Toge-toge, note-note. Aduh, si baik. Ni dia. Tengok. Mana mungkin betul lah tempat ni dulu, rumah ni dulu ada piano, yang mana ada pemancing kata mendakwa kedengaran bunyi piano dimainkan, padahal rumah ni dah kosong. Wallahualam. Kita anggap tu saja, kita anggap tu hanyalah sebagai buah mulut. Oh, ini bukti apa? Urus niaga. Apa? Apa? Mana keliling rumah ni dah, mungkin dulu ada pagar tapi dah macam biasa lah. Mari.
hujan pun dah reda. Jadi sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Nantikan video-video lain yang saya rasa sekarang dah jarang saya buat. Maaf sebab sekarang agak sibuk. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye bye.